Sebab ucapan saya ni nak tuju khas kepada pentadbir-pentadbir. Dengar baik-baik. Kita ingin menegaskan, pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan. Jangan sekali-kali berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya pencerobohan itu atas nama kebajikan atau perjuangan rakyat. Undang-undang tidak boleh dipilih-pilih untuk dikecualikan mengikut siapa yang bercakap paling lantang atau siapa yang berani menekan atau yang paling banyak menghulur. Pentadbir tanah sepatutnya menjadi perisai negeri daripada sebarang pencerobohan dan salah laku, bukan menjadi pelindung kepada perbuatan terlarang yang dihalalkan dengan alasan retorik. Beta tidak akan sesekali berkompromi jika ada yang mengkhianati amanah dengan menjadi ejen pencerobohan yang terang-terangan mencabar keluruhan undang-undang negeri ini. Amanah diberi dan jangan sekali-kali dicemari dengan pengkhianatan. Mulai saat ini, negeri ini bawah naungan saya, Beta, sebagai Raja, akan sentiasa terbuka dan memberi laluan sepenuhnya kepada badan penguatkuasaan seperti SPRM, PDRM, UPNP untuk bertindak tegas tanpa pilih kasih. Tiada sesiapa yang kebal daripada undang-undang di negeri Pahang. Sesiapa saja yang didapati menyalahgunakan kuasa, bersekongkol dalam urusan yang menyalahi undang-undang, khususnya melibat pencerobohan tanah, wajib dibawa ke muka pengadilan. Malah, Beta tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana individu yang cuba mengganggu, menghalang atau mencabar kuasa penguatkuasaan dan penjawat awam ketika menjalankan tugas. Undang-undang tidak boleh dipijak sesuka hati dan kedaulatan negeri ini tidak boleh dipersendakan. Beta sentiasa bersama kalian yang berjuang mempertahankan tanah air ini daripada dijajah, diperkosa dan dinodai tanpa rasa berdosa. Janganlah pentadbiran kerajaan Beta bersikap lesu dan longlai. Jadilah mata dan telinga Beta, bukan mulut yang hanya tahu menyedapkan telinga Beta. Jadikan episod hitam ini sebagai satu pengajaran dan ingatan untuk semua yang berkuasa.